Pernah tak anda terfikir kenapa bandar-bandar kat Malaysia ni nampak macam yang kita nampak sekarang? Sejarah dia sebenarnya mungkin tak macam yang kita sangka. Ia bukan cerita pasal pertumbuhan yang perlahan-lahan tau, tapi lebih kepada satu rekaan kejuruteraan yang pantas yang didorong oleh kuasa-kuasa dari luar. Jadi, soalan besarnya, macam mana sebenarnya bandar-bandar ni terbina? Jawapannya, kalau kita bongkar, ia mendedahkan satu kisah yang unik tentang ekonomi, pentadbiran dan juga konflik. Jom kita selami sama-sama. Okey, cuba bayangkan ada dua cara sebuah bandar boleh wujud. Cara pertama, ia tumbuh secara organik dari akar umbi masyarakat tempatan, macam sebatang pokok kan, tumbuh sikit-sikit. Cara kedua pula, ia dibina macam satu kerangka kosong dari luar, lepas tu baru diisi. Kisah pembinaan bandar di Tanah Melayu adalah cara yang kedua tu. Jadi, untuk faham macam mana kerangka ni dibina, kita kena undur sikit masa tu. Kita kena tengok keadaan Tanah Melayu sebelum wujudnya bandar-bandar moden ni. Sebelum zaman kolonial, masyarakat Melayu kebanyakannya hidup dalam komuniti kampung. Memanglah ada pusat-pusat perdagangan macam Melaka, tapi tak wujud satu rangkaian atau sistem bandar yang bersambung antara satu sama lain. Tapak untuk sebuah sistem urban yang moden tu boleh kata memang tak ada lagi. Jadi, apa yang mencetuskan perubahan besar-besaran ni? Apa Big Bang yang memulakan segalanya? Jawapannya ada pada dua pemacu ekonomi yang sangat berkuasa. Semuanya bermula dengan ekonomi. Ledakan perlombongan biji timah terutamanya telah mencipta penempatan-penempatan baru di kawasan pedalaman. Pada masa yang sama, pelabuhan perdagangan pula memacu pertumbuhan di kawasan-kawasan pantai. Poin paling penting kat sini ialah kedua-dua enjin ekonomi ni didorong oleh permintaan dari luar, bukan sebab keperluan orang tempatan. Tapi, kena faham, penempatan-penempatan awal ni sebenarnya sangat rapuh. Ia boleh muncul macam cendawan lepas hujan, tapi ia juga boleh lenyap macam tu je bila biji timah dah habis atau harga jatuh merudung. Orang panggil bandar boom and bust. Cepat naik, cepat juga jatuhnya. Ini yang membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Kalau bandar-bandar ni asalnya cuma sementara, apa yang buat ia berubah jadi penempatan kekal yang kita nampak sampai hari ni? Jawapannya terletak pada pembinaan satu tulang belakang atau kerangka yang kukuh. Dan kerangka ni dibina oleh pentadbiran kolonial. Proses dia macam ni. Pertama, pihak kolonial jadikan bandar-bandar terpilih ni sebagai pusat pentadbiran. Jadi, bandar tu ada fungsi yang stabil. Kedua, dan ini sangat penting, mereka bina rangkaian kereta api dan jalan raya untuk sambungkan lombong-lombong dengan pelabuhan. Gabungan dua benda ni terus menjadikan bandar-bandar tersebut sebagai nod atau simpang yang kekal dan kritikal. Kuala Lumpur semestinya adalah contoh terbaik. Ia bukan sahaja pusat perlombongan yang penting, tapi ia juga dijadikan pusat pentadbiran utama dan titik pertemuan rangkaian pengangkutan dari utara, selatan dan pelabuhan. Kombinasi inilah yang mengunci status KL sebagai bandar terpenting. Dan kesan daripada semua ni memang drastik. Cuba tengok nombor-nombor dari Pahang ni. Dalam tempoh kurang 50 tahun, populasi Kuantan dan Raub meletup lebih 10 kali ganda. Ini bukan pertumbuhan organik tau. Ini adalah satu ledakan. Dan kalau nak tengok betapa lajunya perubahan ni, tengok ni. Dalam masa 10 tahun je lepas Perang Dunia Kedua, populasi Raub melonjak sebanyak 325%. Bayangkan betapa besarnya perubahan sosial yang berlaku dalam satu dekad saja. Okey, kita dah sentuh pasal ekonomi dan pentadbiran sebagai faktor utama. Tapi ada satu lagi faktor yang selalu orang terlepas pandang dan ia lahir daripada konflik dan keselamatan. Waktu zaman darurat, logik pembinaan penempatan dah berubah. Ia bukan lagi pasal ekonomi semata-mata, tapi dah jadi pasal strategi untuk mengawal dan memastikan keselamatan. Dan ini membawa kepada satu lagi rekaan besar-besaran ke atas landscape negara. Kerajaan kolonial pada masa itu melancarkan skim kampung baru. Lebih 400 kampung baru diwujudkan selalunya secara paksa. Perkara penting kat sini ialah lokasi kampung-kampung ni dipilih bukan sebab ia strategik untuk ekonomi, tapi sebab ia strategik untuk kawalan ketenteraan. Senang kata, ia satu lagi lapisan rekaan yang diletakkan atas peta tanah Melayu. Jadi, lepas kita dah tengok semua faktor ni, ekonomi, pentadbiran dan juga keselamatan, macam mana kita nak faham legasi semua ni pada bandar-bandar yang kita diami hari ni?
Dalam pengajian urban, ada satu teori popular. Nama dia teori tempat pusat. Secara ringkasnya, teori ni kata yang bandar-bandar akan tumbuh secara semula jadi untuk jadi macam pusat servis atau hub untuk kawasan-kawasan di sekelilingnya. Tapi, inilah bahagian yang paling menarik. Teori ni langsung tak boleh dipakai untuk menerangkan sejarah awal bandar-bandar di Tanah Melayu. Bandar-bandar kita tak muncul untuk berkhidmat kepada penduduk tempatan. Sebaliknya, ia dibina untuk satu tujuan spesifik, untuk menyedut keluar sumber asli bagi pasaran global. Dan petikan daripada pengkaji Lim Heng Kau ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Sistem bandar lebih seperti satu kerangka yang dibina dari luar yang kemudiannya diisi dan diperkukuh dari semasa ke semasa. Ia bukan tumbuh dari bawah ke atas, tapi dibina dari atas ke bawah. Dari luar ke dalam. Semua ni meninggalkan kita dengan satu persoalan yang agak mendalam untuk kita fikirkan. Kalau acuan asal bandar-bandar kita direka oleh kuasa luar untuk tujuan luaran, apa yang telah kita buat sejak itu untuk menjadikannya milik kita sendiri? Apakah sebenarnya identiti sebenar bandar-bandar Malaysia pada hari ini?